Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama untuk meneruskan kuliah tafsir wanita. Tajuk kita pada pagi ini, haram menyetubuhi dubur seseorang isteri, iaitu merujuk kepada ayat 223. Buku kita ni muka surat 89. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin. Isteri-isteri kamu adalah seperti tanah tempat kamu bercucuk tanam. Maka datangilah tanah tempat bercucuk tanam kamu itu bagaimana sahaja yang kamu kehendaki. Dan kerjakanlah amal yang baik untuk diri kamu dan bertakwalah kepada Allah. Ketahuilah bahawa kelak akan menemuinya dan berilah khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi dalam ayat ini Allah SWT mengungkapkan dengan simbolik, mana dengan kinayah, dengan tidak secara langsung, itu isteri-isteri itu seperti ladang. Maknanya kalau kita ada tanah, kita nak hasil lah, yang dapat dikeluarkan daripada tanah tersebut. Bukan semata-mata kita ada, bukan semata-mata kita beli. Maknanya perkahwinan seseorang itu dengan isterinya bukan semata-mata untuk dia berseronok, tetapi dari segi dia nak kepada hasil, mana nak dapat zuriat, nak dapat keturunan. Itu yang nak diisyaratkan di dalam ayat ini. Amalah seperti dalam ayat berkenaan dengan hubungan suami isteri pada malam-malam Ramadan. Allah Ta'ala kata, wabtaghu ma kataballahu lakum. Carilah kurniaan Allah SWT yang telah Allah Ta'ala tetapkan untuk kamu ni. Maknanya walaupun dalam bulan Ramadan itu kamu mencari redha Allah Ta'ala, cari pahala, itu tidak menghalang kamu daripada mencari anak yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk kamu. Bila pengarang kita ni, dia ambil ayat ni dengan letak tajuk haram sodomi terhadap isteri ni, masuk ke jalan belakang, kerana itu bertentangan dengan sifat harth. Sebab tidak akan dapat hasil kalau ikut jalan belakang, kerana hasil itu adalah jalan depan. Allah Ta'ala kata harth. Maka dengan sebab itulah ulama menyebut pada kita dubur itu dia bukan harth tapi farth, kotor, farthun, tempat kotor. Imam Ar-Razi dalam tafsir dia Mafatihul Ghaib ataupun At-Tafsirul Kabir, dia kata dalam ayat ini terdapat beberapa masalah. Antaranya ulama menyebut kepada kita tentang sebab nuzul ayat ini. Itu orang-orang Yahudi, mereka berkata, sesiapa yang bersetubuh dengan isterinya itu pada kemaluannya tetapi dari arah belakang, maka anak tu jadi juling. Dan mereka mendakwa itu terdapat dalam Taurat. Maka Nabi SAW memberitahu orang-orang Yahudi itu dusta, maka turunlah ayat ini. Tidak ada larangan di dalam kitab Taurat yang melarang daripada datang dari belakang, asalkan pada kemaluan, tidak ada larangan. Jadi ini seperti mana yang kita maklum, orang Yahudi ni banyak menyelewengkan ayat-ayat Taurat. Kemudian satu riwayat lagi, ada riwayat daripada Ibnu Abbas bahawa Umar datang kepada Nabi SAW seraya dia berkata, wahai Rasulullah, saya telah binasa. Lalu dia pun ceritalah perkara yang telah dia lakukan seperti mana yang dikatakan oleh orang Yahudi, maka turunlah ayat ini. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, orang-orang Ansar ni, mereka mengingkari boleh seseorang itu menggauli isterinya dari arah belakang, walaupun pada kemaluan hadapan. Dan mereka ambil perkara ni daripada orang Yahudi, dan orang Quraisy ni dia buat dari arah belakang ni. Jadi orang Ansar tidak dapat menerima, maka turunlah ayat ini. Maka ayat ini memberitahu fa'tu harsakum anna syi'tum. Jadi macam kita nanai lah. Kalau kita nanai setengah tanaman ni, kita berbaja ke depan. Tapi kalau nanai nenah ni tak boleh buat ke depan. Orang kata kena ngunduh. Tak tahulah dia mau duk cerita. Kalau kita ikut depan tu, dia kata sengar. Jadi
dia kena undur ke belakang kalau buah baja nenas sebab daun dia tu katanya lah. Jadi asalkan tempat itu adalah tempat khas, yang ni kemaluan hadapan yang dapat mencantumkan mani itu, maka itu dibenarkan, tak kira dari arah ataupun dengan teknik macam mana. Maknanya di sini Nabi SAW memberitahu berdasarkan kepada ayat ni, persoalan cara teknik itu bergantung kepada kehendak seseorang, tetapi tempat itu adalah tempat yang telah ditentukan oleh Allah SWT untuk dapat anak. Masalah yang kedua, harthul lakum, maknanya tempat tanaman ataupun tempat terhasilnya anak ini dengan cara tasbih, maknanya dengan cara perumpamaan. Dengan cara perumpamaan, seperti mana tanaman itu dapat menghasilkan pokok tu menghasilkan buah, maka anak itu dianggap seperti tanaman yang tumbuh keluar sebagai buah, sebagai hasil tanaman. Cuma istilah dikata tu metafora lah. Dalam bahasa Arab dikata tasbih. Nabi buat perumpamaan wanita itu adalah tanaman ladang untuk menghasilkan tanaman. Jadi tanaman itu adalah anak. Jadi benih yang nak ditaburkan itu mana kena pada tempat dia lah. Kemudian masalah yang ketiga, kebanyakan ulama berpendapat firman Allah SWT ni, iaitu an-nasyitum, macam mana cara yang kamu kehendaki, yakni iqbal wa idbar, dari arah belakang ke dari arah depan ke, itu terpulang kepada kamu. Maknanya seseorang itu diberi pilihan untuk bersetubuh dengan isterinya itu dari arah depan pada kemaluan dari arah belakang. Boleh belakang. Sebab anna syi'tum itu dengan maksud kaifa syi'tum. Itu masalah yang ketiga. Masalah yang keempat, ahli tafsir berbeza mengenai firman Allah SWT berkenaan dengan anna syi'tum ni juga. Pendapat yang masyhur bahawa harus bagi suami itu untuk bersetubuh dengan isterinya itu dari arah depan pada kemaluannya dan dari arah belakang dan tetap pada kemaluannya. Itu ada perbezaan pendapat. Maksudnya anna itu waqta syi'tum min awqatil hil, pada waktu yang kamu kehendaki, yakni waktu halal. Pada kamu kehendaki, iaitu selama dia bukan orang asing. Maknanya hak bolehnya isteri dan hamba, atau orang yang diharamkan ke atas kamu. Maknanya dia dua je. Wanita yang nak disetubuhi ni tidak ada yang ketiga, iaitu isteri dan hamba. Dia kalau kata kahwin muta'ah, dia tidak isteri dan tidak hamba. Sebab nikah muta'ah ni dia bertempuh. Dia bertempuh dan dia tidak ada tolak. Dia akan tamat waktu perkahwinan muta'ah ni sebaik sahaja habis tempuh, automatik, tidak ada tolak, tidak ada iddah, tidak ada komitmen nafkah. Kalau kata muta'ah ni sebagai hamba, tidak juga. Kerana apa? Kerana hamba itu adalah pemilikan, kita beli, dan tidak akan terlucut daripada milik kita hamba itu melainkan bila kita jual ataupun kita memerdekakan. Tetapi nikah muta'ah tidak dalam bentuk perkahwinan yang mana perkahwinan itu kekal, dan tidaklah seperti mana hamba, kerana hamba tu kita beli dan tidak ada kontrak. Bila kita beli, jadi itu milik kekal kita, tidak terlucut daripada milik kita, melainkan kita sendiri memerdekakannya ataupun kita jual. Dan dia bukan seorang yang berpuasa ataupun orang yang haid. Itu keadaan dia. An-nasyitum tu maknanya perlu ditetapkan bahawa dari segi fiqhnya hendaklah dibenarkan hanya pada waktu dia tidak puasa dan tidak haid. Cuma Allah SWT tidak menyebut tentang syarat-syarat tidak ajnabi, tidak berpuasa tu, sebab itu sudah maklum dah. Dan kalau kita tengok konteks ayat ni, yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau itu orang-orang yang haid. Jadi bila tempat darah itu ketika haid tidak boleh disetubuhi, takut-takut ada orang kata boleh mari ikut belakang, maka tak boleh. Ayat ini memberitahu tidak boleh pada lubang dubur itu, kerana ia tidak menghasilkan apa-apa faedah, tidak memberikan anak. Jadi maka sebab itulah dia tidak sebut berkenaan dengan syarat mesti perempuan itu dalam keadaan tidak berpuasa. Pendapat yang ketiga, boleh kepada seseorang itu melakukan persetubuhan. Bila kata an-nasyitum itu
Termasuklah dengan cara berdiri ke, duduk ke, di atas lambu ke, berbaring ke, asalkan dalam kemaluan. Yang keempat, Ibnu Abbas berkata, anna situm ni sama ada kamu nak melepaskan air itu di dalam ataupun di luar. Mana sama ada sesuatu itu nak azal ataupun tidak, terserah kepada dia. Tapi dalam perincian fiqh ni, kalau seseorang itu bersetubuh dengan isteri, dia tidak boleh menumpahkan di luar melainkan dengan izin daripada isteri dia. Sebab isteri itu berhak untuk hubungan itu sempurna selesai. Dia tidak boleh melepaskan di luar. Dia kena tanya dulu. Itu masalah dia panggil azal, dan azal itu dibuat oleh seseorang zaman dahulu untuk elak daripada lekat anak. Tapi mengikut Ibnu Abbas, termasuk di bawah pengertian nasitum ini, iaitu seorang itu boleh nak melepaskan di dalam ataupun di luar. Kemudian kata Imam Ar-Razi, hak mana nak pilih? Kalau dia mau kata hak mana nak pilih daripada tafsiran-tafsiran ni. Jadi kata Imam Ar-Razi, hak nyata daripada pendapat mufassirin, itu sebab nuzul kepada ayat ini, iaitu orang Yahudi itu berkata, siapakah yang mendatangi isterinya itu dari arah belakang pada kemaluannya, maka anak itu menjadi juling. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini untuk menolak pendustaan mereka. Kesimpulan di sini bahawa tafsiran-tafsiran yang banyak itu hak menepati dengan sebab nuzul ayat adalah tafsiran yang pertama. An-nasitum itu mana kamu dibenarkan untuk menyetubuhi isteri dari arah belakang tetapi tetap pada kemaluan dia. Tetapi tafsiran ataupun pendapat-pendapat yang lain itu boleh terangkum lagi dalam makna ayat itu dari segi keumuman lafaz. Maka dengan sebab itulah dalam kaedah tafsir ni, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang diambil kira dalam penafsiran ayat ni adalah lafaz yang umum dan bukan kerana sebab yang khusus. Sebab apa? Sebab kalau kita hanya menghadkan tafsiran itu hanya kepada sebab turun, maka keluasan makna ayat itu jadi sempit. Jadi seolah-olah di sini seorang suami itu hanya boleh bersetubuh dengan isteri itu dengan dua teknik je. Kalau lain tak boleh. Itu tidak sesuai dengan lafaz an-nasitum. Dengan teknik mana, cara mana yang kamu nak. Dan anna tu juga dengan maksud mata. Kaifa pun boleh, bagaimana cara kamu nak. Satu lagi dengan mana mata situm. Mana mata situm ni, pagi kau petang kau, siang kau, malam kau, ikutlah tengah hari kau mengikut apa kamu nak. Itu masih terangkum di bawah makna an-nasitum. Asalkan tidak pada waktu isteri haid, isteri berpuasa. Itu seperti pendapat yang kedua. Kemudian firman Allah SWT, wa qaddimu li anfusikum, maka buatlah perkara kebaikan yang menjadikan kamu ni dapat masuk syurga. Jadi wa qaddimu li anfusikum, maknanya walaupun seseorang itu dibenarkan untuk menggauli isterinya dengan cara mana yang dia kendaki, tetapi tetap kena ada ingat kepada Allah SWT. Wa qaddimu li anfusikum ini, buatlah amal yang menjadikan kamu ni dapat masuk syurga. Jadi panjang dia punya huraian di sini, kita ambil ringkas lah. Iaitu janganlah kamu dalam fi qaidin. Mana kalau kita tengok di sini ni, surat 92 tu. Dan kerjakanlah amal untuk diri kamu, iaitu janganlah kamu hanya dibelenggu oleh syahwat, dan hendaklah kamu melakukan apa-apa yang baik untuk diri kamu sendiri. Maknanya untuk kebaikan kamu dunia dan akhirat. Maknanya jangan galiklah dengan hubungan yang halal ini. Kamu kena ingat juga amal pahala yang perlu kamu buat. Maknanya kalau bangun tengah malam tu, kena ingatlah untuk qiyamul lail. Jangan semata-mata dihabiskan malam itu dengan keseronokan kamu. Maknanya kamu kena fikir juga untuk akhirat kamu. Sebab itulah dalam hadis Nabi kata, hubbiba ilayya min dunyakum salasah, tib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. 3 perkara dunia kamu ni Allah Ta'ala telah jadikan benda tu aku cintai. Maknanya aku timbul rasa saya cinta pada 3 perkara daripada perkara dunia kamu, yakni minyak wangi, wanita dan semaya. Jadi ulama dia isyarat pada kita bahawa mengapa Nabi sebut lagu ni.
Mengapa Nabi sebut 3 perkara ni? Yang seseorang tu bila dia pakai minyak wangi, dia pergilah kepada isteri dia. Kemudian jangan lupa nak semaya. Mana semaya tahajud. Jangan terbabah solat fardu. Walaupun hubungan tu boleh, tetapi dia kena ingat inilah waqaddimu li anfusikum. Jangan lupa untuk solat, kerana Nabi kata tadi telah dijadikan dalam solat itu penyejuk mataku. Solat itu menjadi penyejuk mataku. Kemudian ada juga tafsiran yang lain, waqaddimu li anfusikum ni, maka dahulukan untuk diri kamu. Dahulukan untuk diri kamu ni apa? Iaitu kena ingat pada Allah Taala. Yang ni baca doa lah. Baca doa apa ni? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Kena ingat, kena mulakan dengan zikir dulu. Baca doa dulu. Tapi doa tu dah hak sunnah lah. Sebab ada doa pelik-pelik. Ya Qahar, Ya Qahar, Ya Qahar. Itu doa tu bomo tu. Jadi hak doa je, minta Allah SWT jauhkan syaitan daripada rezeki yang Allah Ta'ala nak berikan. Kemudian niat yang baik lah. Niat untuk dapatkan anak, memelihara diri, menunaikan jiwa dan sebagainya. Baca doa. Jadi ada riwayat daripada Atha, daripada Ibnu Abbas, maksud dia baca bismillah. Kemudian ada juga doa yang lain, Allahumma la taj'al lisyaitana nasiban mimma razaqtana. Allahumma la taj'al lisyaitana nasiban mimma razaqtana. Ya Allah, janganlah engkau jadikan untuk syaitan ni ada habuan juga daripada rezeki yang engkau berikan. Maknanya minta Allah Ta'ala lindungi daripada gangguan syaitan, baik semasa hubungan itu ataupun pada anak yang diperolehi. Itu makna waqaddimu li anfusikum. Wattaqullaha wa'lamu. Tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya hendaklah menjauhi larangan-larangan yang boleh berkait masa persetubuhan. Kadang-kadang setengah orang ni dia terbayar orang lain. Ada tu dia tak, di kepala tidur dia tu gambar Khomeini. Tak tahulah kepala tidur dia tu. Dah modok cerita. Tak tahulah dia nawa itu boleh anak dengan dapat hebat macam Khomeini ke apa ke, wallahu a'lam. Tapi haram membayarkan orang lain semasa jima' itu. Maka sebab itulah perintah Allah Ta'ala ni, wattaqullah, berwaspadalah terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh. Ingatlah kamu akan bertemu dengan Allah. Jadi ayat ni mengapa diperingatkan tentang hari akhirat ni? Dia sebenarnya sebagai isyarat kepada suami ni. Bila isteri dia haid tu, dia kena berit lah. Lepas berlalu tempoh haid tu 5 hari ke, 6 hari ke, 7 hari ke, dia suka, dia gembira. Dia gembira. Kakak tanya bini dia, kalau tengok bini dia pakai kain kana tu, ceria dia. Maka Allah SWT mengingatkan kepada kita di sini, wa'lamu annakum mulaquh. Kamu kena ingat kamu nak bertemu dengan Allah. Maknanya janganlah kamu ni hanya bergembira dapat bertemu kembali dengan isteri kamu. Tapi hak lebih penting, kamu kena ingat kamu akan bertemu dengan Allah. Jadi hak tu, ia sepatutnya lebih menggembirakan kamu berbanding dengan kamu bergembira dapat kembali bersama dengan isteri kamu itu. Kemudian pengarah kita ni, ujung tu dia memberi nasihat kepada muslimah. Maknanya seseorang isteri itu hendaklah melayani dengan sebaik-baiknya terhadap suaminya itu. Jangan sampai suami itu cari wanita lain yang tidak halal. Maknanya dia sendiri kena layani dengan sebaik-baiknya, kena faham kehendak suami dia. Jangan sampai suami dia cari wanita yang tidak halal, ataupun jangan menyekat lah kalau suami itu nak berkahwin seorang lagi, kalau dia tidak mampu melayani suami dia. Kemudian isteri ni jangan membenarkan sama sekali suami itu mari pada duburnya itu. Kerana dalam hadis ada disebutkan, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa yang menyetubuhi isteri yang haid atau dubur isterinya, atau dia pergi berjumpa dengan tukang tilik, tuk bomo, berarti dia telah kufur dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW. Itu dalam riwayat Abu Daud, Tirmizi, Ibnu Majah. Dan ada satu riwayat lagi, faqad bari'a mimma anzalallahu ala Muhammad. Dia telah berlepas diri, maknanya tidak mahu ikut wahyu yang Allah SWT turunkan kepada Nabi SAW. Habis kita ayat 223 ni. Kemudian mari pula hukum ilah. Bukan ilah tu, ilah. Maknanya bersumpah untuk
bersetubuh dengan isteri. Jadi sebelum daripada ni, ayat dia ada satu ayat ni, wala taj'alullaha 'urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas wallahu sami'un 'alim. Janganlah kamu jadikan Allah Ta'ala itu sebagai bahan untuk kamu bersumpah yang menghala kamu itu daripada buat baik, dan bertakwalah dan baikilah hubungan di antara manusia ni. Sebelum Allah SWT nak menyebut tentang haramnya melakukan ilat terhadap isteri ni, Allah Ta'ala memberitahu satu prinsip ni, mana janganlah seseorang itu bermudah dalam bersumpah atas nama Allah. Maknanya dia jadikan nama Allah tu bagi sahih dia. Mana dia guna nama Allah ni untuk mengharamkan benda yang halal. Dia tak say bersedekah, tak say tolong orang, tak say macam-macam lah. Sumpah-sumpah yang dia buat ni, ya menghalal dia tu daripada taat pada perintah Allah Ta'ala, ataupun sumpah yang menyebabkan hubungan dia dengan orang lain ni tak molek. Contoh dia bersumpah tak say bercakap dengan anak dia ke dengan siapa-siapa. Jadi sedangkan itu tak boleh benda mana kita tidak boleh pulau saudara kita tu dengan tidak bercakap-cakap dengan dia atas 3 hari pun tak boleh. Untuk mengharamkan perbuatan ilah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah ni, maka Nabi SAW, maka Allah SWT buat mari mukaddimah ni dulu, iaitu ayat 224. Ayat 224. Maksudnya kalau isteri itu halal untuk disetubuhi, maka mengapa kita nak mengharamkannya? Itu berarti kita telah mengharamkan benda yang halal. Kita telah mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah SWT untuk kita. Dan itu juga menyebabkan rosak hubungan kita dengan isteri kita. Mana setara hubungan kita dengan orang ramai ni kita kena jaga, hubungan dengan isteri itu lebih lagi kita kena jaga. Sebab Nabi SAW kata, ahasinukum khuluqan ahasinuhum li ahlihi, ahasinukum akhlaqa. Hak paling baik akhlak, orang paling baik akhlak di kalangan kaum ni adalah orang yang paling baik dia berakhlak kepada ahli keluarga dia. Nabi letak ukuran lagu tu. Maknanya bila Allah SWT larang kepada kita merosakkan hubungan dengan orang ramai ni, maka lebih-lebih lagi dengan isteri. Jadi tak wajar dia nak bersumpah untuk mengharamkan isterinya itu. Dan lepas daripada ayat 224 ni, mari ayat 225, ada sumpah yang dibenarkan. Maknanya sumpah lara lah. Sumpah lara ni macam orang Arab lah. Orang tanya dia, kami sa'atil an. Apa dia kata? Wallahi sa'asadisah. Demi Allah pun dia. Dan dia nak jawab je tu pun kena kata demi Allah. Jadi hak demi Allah tu dia kira lara. Tapi kalau demi Allah tu diucapkan dengan nekat, maka dia jadi. Jadi bila jadi ni dan dia nak langgar, dia kena bayar kafarah lah. Kemudian barulah mari ayat lilladzina yu'luna min nisaihim. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbus 4 ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamu talaqa fa innallaha sami'un 'alim. Kepada orang-orang yang mengilakkan isterinya, maknanya orang yang bersumpah tidak mahu bersetubuh dengan isterinya, diberi tangguh 4 bulan lamanya. Kemudian jika mereka kembali, jadi menggauli isterinya, maka sesungguhnya Allah SWT maha mengampun lagi maha menyayangi. Maknanya perbuatan itu berdosa. Bila kata Allah Ta'ala maha pengampun ni, maknanya jelah perbuatan ilah itu satu bentuk dosa, maka hendaklah dia bertaubat pada Allah Ta'ala dan dia kembali melayani isterinya. Kemudian wa in azamut talaq, kalau dia berazam nak menceraikan isterinya, maka Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui. Mana boleh lah lepas pada tu. Imam Baghawi dalam tafsir dia kata firman ayat ni yu'luna, yang ni bersumpah, itu sumpah untuk tidak bersetubuh dengan isteri. Kata Qatadah, ilah ini adalah tolak bagi orang jahiliah. Kata Sa'id bin Musayyib, itu di antara perbuatan mudarat yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah terhadap wanita. Jadi bila ada seorang itu tidak suka lagi kepada isteri dia, dan dia tak say isteri dia ni cerah dengan dia, dan tak say isteri dia ni berkahwin dengan orang lain, maka dia bersumpah. Maknanya gantung lah. Gantung, tidak bertali. Dia bersumpah untuk tidak mendekati isterinya tu sampai bila-bila. Jadi dia meninggalkan isterinya itu tidak menjadi sebagai seorang janda dan tidak ada suami, dan ini adalah amal yang masih lagi berlaku di awal Islam. Maka Allah SWT telah menetapkan tempoh
Maknanya sejarah ilah itu adalah amalan jahiliyah. Tujuan dia nak memudaratkan isteri. Dan Allah SWT tidak membenarkan benda ni. Jadi berdasarkan kepada ayat tadilah, wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Janganlah kamu jadikan nama Allah Taala itu sebagai bahan untuk kamu bersumpah yang menghalang kamu daripada buat kebaikan, yang menghalang kamu daripada bertakwa kepada Allah Taala, yang menghalang kamu daripada membaiki hubungan dengan manusia. Maka tidak sepatutnya guna nama Allah SWT. Jadi orang jahiliah dahulu, mereka memudaratkan isteri dia dengan cara ni lah. Jadi Islam itu menetapkan tempoh 4 bulan. Mana dia kena rujuk kembali bersetubuh dengan isteri dia. Kalau dia tidak mampu bersetubuh, maka apa-apa yang boleh menggantikan persetubuhan itulah. Macam contoh, dia tak larat dah, tak boleh nak bersetubuh, tak ada upaya. Jadi apa-apa yang mewakili, ikutlah dia punya istimta' ke apa-apa. Ataupun dia nak bersetubuh, waktu ilat tu isteri dia haid, maka cukup dengan istimta' lah, selagi tidak bersetubuh. Ataupun dia nak ilat tu pada bulan puasa, maknanya dengan kata-kata lah, bil kalam, tanda dia kembali, tanda dia bertaubat pada Allah SWT. Jadi penetapan 4 bulan ini, kalau kita mengambil kira, Allah Ta'ala ni nak menghapuskan tradisi jahiliah dahulu. Sebab kalau seseorang tu nak menceraikan isteri dia, maka naklah dia cerai dengan cara baik. Dia tidak boleh buat sumpah ni nak gantung bini dia sampai bila-bila dia tak setuju. Dia tak apalah, boleh nikah lain. Jadi hak bini ni naya, maka dia diperintahkan supaya kembali kepada isterinya. Jadi tempoh itu diberikan sehingga 4 bulan. 4 bulan dia kena balik kepada isteri dia. Kemudian ulama berbeza pendapat. Kebanyakannya itu berpendapat bahawa jika seorang suami telah bersumpah untuk tidak mendekati isterinya selama-lamanya atau dalam jangka waktu melampaui batas 4 bulan, mana dia bersumpah lebih daripada 6 bulan, lebih daripada 4 bulan, 6 bulan ke 10 bulan ke, ataupun sampai bila-bila, itu sudah dikira ilah. Maka perkara itu hendaklah dihentikan, kena berhenti. Dan suami harus diperintah untuk mengambil pilihan untuk rujuk kepada isteri ataupun tolak setelah mana ada tuntutan daripada isteri. Keadaan ni, bila Allah Ta'ala kata tunggu tempoh dia 4 bulan. 4 bulan. Jadi kalau lebih daripada 4 bulan, maka dia kena balik kepada isteri dia. Balik kepada isteri dia, dan dia kena bayar lah ni kafarah sumpah itu. Dia kena bayar kafarah sumpah itu. Kafarah sumpah ni Allah SWT menyebut kepada kita ni dalam suratul Maidah. Itu ayat yang ke-89. Jadi kafarah dia itu, dia hendaklah memberi makan kepada 10 orang miskin daripada makanan sederhana, ataupun memberi pakaian, ataupun memerdekakan hamba. Jadi kalau tak boleh semua tu, maka hendaklah dia puasa 3 hari. Zalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Sama ada dia pilih untuk bercerai ataupun dia kembali semula kepada isterinya. Jadi kembali itu maksudnya kembali bersetubuhlah, ataupun apa yang mewakilinya, mana dikira sebagai dengan makna bersetubuh. Jika tidak, perkara itu hendaklah dinyatakan dengan ucapan. Mana kalau dia tidak dapat bersetubuh, maka dia kena yaklah bahawa dia tu balik semula. Kemudian jika dia tidak mahu rujuk kepada isterinya, maka pemerintah, maknanya mahkamah ni, tu qadi ni, berhak untuk menjatuhkan tolak dengan 1 tolak. Mana arahan daripada mahkamah, dia kena cegah dengan 1 tolak raj'i, boleh rujuk. Pendapat ini pendapat Umar, Uthman, Ali, Abu Darda dan Ibn Umar. Kemudian Sulaiman bin Yasar berkata, muka surat 95, saya sempat bertemu dengan lebih daripada 10 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengatakan bahawa ilat yang melampaui batas waktu yang telah ditetapkan hendaklah diberhentikan, kena berhenti serta merta. Maksudnya ilat tu sendiri tak boleh lah. Ilat tu sendiri tak boleh. Jadi kalau buat, kena berhenti serta merta. Maknanya kalau dia ada bersumpah tak mahu bersetubuh dengan isteri dia, tak kira lah lebih daripada 4 bulan ke kurang daripada 4 bulan, maka hendaklah dia berhenti dengan serta-merta. Lepas tu dia bayar kafarah lah. Sebagai ulama berkata, jika telah berlalu daripada 4 bulan, maka jatuhlah tolak ba'in. Mana tolak tak boleh rujuk, tolak putus. Cuma ada juga ulama yang berpendapat
umumlah. Mereka mengatakan bahawa ilat ni ada dua. Satu yang diharamkan, ini hak lebih daripada 4 bulan ataupun hak selama-lamanya. Itu ilat zaman jahiliyah. Hak ni tak boleh. Ada yang kata boleh. Ada yang kata boleh dengan syarat yang pertama tidak boleh lebih daripada 4 bulan. Manakala kurang tak apa. Yang kedua, dia nak memudaratkan isteri, nak raya pada bini. Dia tak boleh dengan 2 syarat. Maknanya hak harus tadi dia kena jaga 2 syarat. Tidak boleh qasak nak memudaratkan isteri. Yang kedua, tidak boleh lebih daripada 4 bulan. Kurang tak apa. Tapi kalau kita nak kata benda ni boleh, walaupun fuqaha kata boleh, kurang daripada 4 bulan dengan syarat tidak menganiayakan isteri, dengan alasan ini cara nak membaiki hubungan suami isteri. Nak membaiki hubungan suami isteri, maka suami itu bersumpah tak boleh bersetubuh dengan isteri, maka dengan cara tu isteri dia tu jadi insaf. Tapi kalau kita fikir berdasarkan kepada ayat 224 tu, 225 tu rasa tak munasabah. Sebab wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Kamu tidak dibenarkan, janganlah kamu jadikan nama Allah Ta'ala itu adalah bahan sumpah untuk kamu tidak buat baik. Jadi buat baiknya wa'ashiruhun nabil ma'ruf, adalah kamu layani isteri dengan baik. Tiba-tiba kita pergi ilat dia, tak sesuai. Kemudian ilat ni juga bila sumpah atas nama Allah, laga sumpah dia kena bayar kafarah. Dan kalau buat juga sumpah ni dia panggil laga. Sedangkan orang beriman ni wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman ni dia menjauhi perkara-perkara laga. Jadi takkanlah dia buat ilat ni yang mana merupakan benda yang termasuk dalam benda laga juga. Lebih daripada laga lah, sebab guna nama Allah Ta'ala untuk mengharamkan benda yang halal. Jadi walaupun ulama kata ini diharuskan kalau dia nak membaiki hubungan dengan suami isteri, maka jawab kita tak sesuai dengan firman Allah Ta'ala. Sebab ada dah ayat. Ada dah dalam surah An-Nisa. Ayat Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. 424 kalau kitab kita ni 424. Surah Al-Maidah. Dalam kitab kita surah An-Nisa muka surat 435. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Jadi kepada suami ni, hak bini dia tu, dia takut bini dia tu derhaka kepadanya, maka langkah pertama naklah dia memberi nasihat. Kemudian naklah dia menghasilkan tempat tidur. Dia pergi tidur hotel ke, tidur rumah ayah dia ke, ataupun tak boleh juga tidur luar daripada rumah kita sebab membiarkan isteri sorang, tak boleh. Mana kita tidur luar, ataupun tu lelaki tu pergi tidur dalam tu ke bilik baca air dia ke, jadi bini kolek-kolek sorang dalam pakati, ataupun fil madaji wadribuhun, dan pukul mereka. Jadi dalam 3 cara untuk memulihkan isteri yang derhaka ni, tak ada pun satu dalam ayat ni menyebut boleh bersumpah. Dengan sebab itulah kita tidak berapa terima ulama yang mengatakan bahawa ini ilat hak boleh, ini ilat hak tak boleh. Kalau boleh, letak syarat jangan menyakiti isteri, jangan lebih daripada 4 bulan. Dalam keadaan ada ayat 34 ni yang telah menetapkan cara membaiki hubungan suami isteri bila suami itu takut kepada isteri yang derhaka. Jadi 3 ni cara dia: nasihat, asing tempat tidur, dan pukul. Pukul tu darban ghairu mubarrih, pukul yang tidak mencederakan dia lah. Bukan kata tumbuk, tapar apa semua, tak. Tapi pukul sikit je pada tempat-tempat yang dia mencederakan dia. Ini orang panggil pukul mendidik, bukan melepaskan gerak. Ini cara dia yang ditetapkan oleh syarak. Untuk mengatakan ada pembahagian itu tidak munasabah. Kerana apa? Kerana ilat tu sendiri adalah benda jahiliah dulu. Benda jahiliah dulu yang dilarang oleh Allah SWT. Jadi cuba nak menghapuskan saki-baki benda tu, maka Allah Ta'ala telah menetapkan 4 bulan. Kalau lebih dia tiba-tiba dia pergi bersumpah. Pergi bersumpah untuk tidak bersetubuh dengan isteri dia selama-lamanya 4 bulan, maka cara dia kena perintah dia supaya kembali kepada isteri dia. Jadi dia kena tunggu. Dia kena tunggu 4 bulan. Sampai 4 bulan tu dia buat keputusan lah, nak sama lagi ke ataupun nak bercerai. Jadi dia tidak boleh. Jadi bila dia bersumpah, dia kena menyempurnakan sumpah dia. Aku bersumpah tak sah menyetubuhi isteri selama 4 bulan.
Kehendak daripada sumpah, oleh kerana dia telah letak nama Allah, maka 4 bulan dia kena tunggu. Tidak boleh mendekati isteri dia. Bila sampai 4 bulan tu, maka hendaklah dia buat keputusan nak cerai ataupun nak kembali. Dan satu lagi, biasanya disebutkan oleh ulama kita ni, harus ilat itu ada ilat yang harus tu, kerana kata mereka Nabi pun pernah ilat isteri dia. Tapi itu boleh dipertikaikan kerana apa? Kerana tidak jelas itu Nabi ilat isterinya. Cuma dalam riwayat menyebut i'tazala, Nabi SAW mengasingkan diri dia daripada isteri dia. Itu je ada. Mengasingkan diri dengan isteri tidak bermakna ilat. Cuma perawi ni dia faham, bila Nabi mengasingkan diri dia daripada isteri dia, maka otomatik Nabi telah melakukan ilat terhadap isteri-isteri dia. Jadi itu tidak tepat tu dari segi istilah. Adakah dari kalangan isteri Nabi kata Nabi telah ilat mereka? Tak ada. Cuma perawi kata. Jadi itu orang panggil tasarruf perawi. Perawi mengungkapkan sesuatu mengikut hak dia nampak. Sebab itulah kalau kita baca ayat tu, bila Sayyidina Umar ni dengar, ada sahabat dia kata, sahabat dia mari dah. Aku ingat kau popok Bani Ghassan tu mari serai. Dia kata, sahabat dia kata Nabi telah menceraikan isteri dia. Jadi dia Sayyidina Umar ni pergi jumpa Nabi. Masa tu Nabi duduk atas lotik. Jadi dia pun tanya Nabi, betul ke engkau telah menceraikan isteri? Kata tak. Sahabat tu faham Nabi telah ceraikan isteri-isteri dia. Lepas tu duduk asing atas lotik, tempat sipai barang lah. Kemudian daripada riwayat ni ulama faham Nabi telah ilat. Sebab bila Nabi mengasingkan diri dia daripada isteri, mana Nabi telah ilat. Dia faham situ. Kemudian sebab apa Nabi mengasingkan diri, itu pula menjadi perbahasan kat ulama. Sebab apa? Ada kata isteri Nabi ni minta belanja lebih daripada isteri dia. Gini. Jadi takkanlah dunia Nabi ni bini Nabi ni. Tak pernah susah ke isteri Nabi ni sehingga minta belanja lebih. Jadi Nabi pun marah, Nabi pun tak saya duduk sekali dengan isteri-isteri dia. Jadi itu tidak munasabah. Seperti mana yang telah kita kata tadi, ilat itu sendiri adalah satu benda yang bertentangan dengan ayat 223 tu, 224, guna nama Allah Ta'ala untuk menyekat diri daripada buat baik. Jadi tak mungkin Nabi itu sendiri yang langgar perintah Allah. Lepas tu sumpah ni jadi sumpah yang langgar. Mana tak molek dengan akhlak orang-orang beriman, yang mana orang beriman ni menjauhi benda langgar. Jadi tak wajar. Jadi di antara perkara yang munasabah yang kita nak katalah, Nabi tidak ilat dan Nabi tidaklah mengasingkan diri Nabi dengan isteri dia tu kerana isteri dia tu minta belanja lebih. Tak sesuai. Sebab apa? Sebab kalau kita mengambil kira ayat-ayat itu, ayat apa ni, hak berkenaan dengan kata dua kepada isteri Nabi, nak Allah ke nak dunia. Ta'alaina umatti'kunna wa usahrikun sarahan jamila. Mun nak Allah ke Rasul ke ataupun nak pada dunia. Kalau nak pada dunia, aku nak bagi papasan. Jadi ayat tu kalau kira sebenarnya tak timbul Nabi tak nak pitih, Nabi boleh bagi. Kerana ayat tu mari lepas daripada Nabi SAW kepung Bani Quraizah. Jadi harta Yahudi banyaklah masuk, dan Nabi sendiri pun memberi belanja setahun untuk isteri-isteri dia. Jadi tak timbullah isteri Nabi tu minta belanja lebih. Tak pernah sabar. Sebab ayat surah Ahzab itu akhir juzuk 21 disebutkan kepada kita ni hak Nabi SAW dapat tanah Bani Quraizah, tanah Fadak dan sebagainya. Jadi kayalah Nabi dan sahabat isteri-isteri dia tu. Jadi tak perlulah isteri tu minta belanja lebih sebab Nabi telah bagi dah. Dan ada hak lebih tu. Soal sebenarnya memang ada lebih. Bukan isteri tu minta lebih, tapi hak Nabi bagi setahun tu ada lebih. Jadi hak lebih tu lah isteri-isteri Nabi sedekah. Dan lepas daripada tu isteri-isteri Nabi ni diperintahkan supaya bayar zakat. Jadi bayar zakat tu maknanya sudah kaya dah, takkanlah nak kepada belanja lebih. Macam ayat 23 surah 33 surah Al-Ahzab ni, wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Kamu dirikan semaya dan tunaikan zakat. Maknanya isteri Nabi ni kaya sehingga boleh tunai zakat. Takkanlah kerana minta belanja lebih itu isteri-isteri Nabi ni diasingkan oleh Nabi pulau mereka, Nabi ilat mereka. Jadi tak pernah sabar. Dan kita kena ingat perkara yang penting dalam surah Ahzab itu cara benarnya, sebab
ada ulama menyebut ilak dilakukan oleh Nabi. Jadi kita nak cuci. Kita nak bagi taujih hak lebih munasabah tentang kedudukan Nabi itu tak layak, tak sesuai. Nabi sendiri melakukan ilak yang mana ilak itu perbuatan jahiliah. Jadi kita kena ingat surah Al-Ahzab ni ada sebut benda yang Nabi nak hapuskan daripada amalan jahiliah. Satu, anak angkat dibengkan kepada bapa. Jadi orang panggil Zaid bin Muhammad waktu itu. Maka sepatutnya panggil Zaid bin Harithah. Yang kedua, tanggapan orang jahiliah ni, bini anak angkat tidak boleh dikahwini oleh pok akak. Jadi waktu itu Nabi telah mengahwinkan Zaid dengan Zainab binti Jahsh. Jadi bila nak cabut kepercayaan jahiliah, pegangan jahiliah ni, Allah Ta'ala nak Nabi sendiri buat. Maka berlakulah penceraian suami isteri itu, dan Allah Ta'ala perintahkan Nabi supaya mengahwininya. Dan latar belakang surah Ahzab ni banyak sosok-sosok orang munafik. Sebab daripada awal lagi apa ni, ya ayyuhallazina amanu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Situ orang munafik kijak dia. Jadi di antara benda ya buat ni cuba nak gugak Nabi, masyarakat Madinah pada waktu itu, iaitu tentang perkahwinan Nabi. Jadi bila Nabi telah berkahwin dengan Zainab, jadi orang munafik ni mulalah buat cerita bahawa Muhammad ni dia nikah ramah lebih daripada yang dibenarkan untuk orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman ni kahwin setakat 4 orang. Dalam kalau kita baca surah An-Nisa tu, fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kahwinilah perempuan hak baik ni, hak mana kamu nak. Kamu nikah dua-dua, maknanya hak ni ada dua, hak ni ada dua, ni ada dua, hak ni ada tiga, hak ni ada tiga, ni ada empat, ada empat. Jadi antara pok kita ni ada hak nikah dua, nikah tiga, nikah empat. Atau nikah satu. Jadi bila Nabi SAW berkahwin dengan Zainab pada waktu itu, maka bererti Nabi telah ada bini yang kelima. Itu bercanggah dengan perintah Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa. Jadi orang munafik buatlah propaganda dia bahawa Nabi ni, Muhammad ni ada kepentingan banyak. Dia sendiri tak ikut hukum yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk dia. Waktu tu Nabi sudah ada Saudah. Ada Saudah, ada Aisyah, ada Ummu Salamah, dan ada Hafsah. Lepas tu Nabi nikah seorang lagi dengan Zainab, jadi 5. Jadi 6 Nabi. Allah Ta'ala suruh perintah 5, lepas tu Allah Ta'ala kata setakat 4 je. Sebab khitab untuk orang beriman, khitab untuk Nabi. Perintah untuk orang beriman, perintah juga untuk Nabi dalam keadaan selama mana tidak ada khusus untuk Nabi. Jadi waktu tu tidak turun lagi ayat khusus untuk Nabi. Nabi boleh nikah lebih daripada 4. Tak turun lagi. Waktu tu dalam ayat berikut, bila Nabi sedar dia telah berkahwin lebih daripada 4, dalam keadaan yang kelima itu adalah perintah Allah Ta'ala, maka dengan sebab itulah Nabi duk main mikir, duk dengar. Dalam keadaan tak sedar telah melanggar perintah Allah. Lepas tu perintah Allah pula suruh nikah dengan Zainab. Itu macam dilema. Maka dengan sebab itulah Nabi duduk mengasyiki diri atas lotih. Nabi tak elak pun. Tidak ada kena-mengena yang Nabi marah dengan isteri-isteri dia minta belanja lebih. Sebab itu tak mungkin berlaku. Sebab Nabi telah bagi dah belanja yang lebih kepada isteri dia tu. Sebab ayat 27 surah Al-Ahzab tu, wa awrathakum ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam tata'uha. Jadi itu tanah-tanah yang Allah SWT berikan kepada Nabi, termasuklah tanah Khaybar, tanah Fadak, yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi. Lepas tu orang Yahudi Bani Nadir dikepung, tanah tu beri kepada Nabi. Jadi memang tak timbullah soal belanja. Jadi Nabi duduk nengunglah, kita kata, atas loteng tu. Hanya dibenarkan kepada Nabi untuk berkahwin lebih daripada 4 ni dalam ayat 50. Jadi kalau kita tengok dalam ayat Nabi berkahwin dengan Zainab tu pada ayat 37, Allah Ta'ala suruh Nabi nikah dengan Zainab. Kemudian mari ayat 50 tu lah barulah ia membenarkan Nabi ni berkahwin lebih daripada 4. Jadi Nabi tu nengung tu gini lah, dia telah berkahwin lebih daripada 4. Dalam keadaan Allah SWT hanya membenarkan 4 sahaja. Tiba-tiba Allah Ta'ala perintah yang kelima. Jadi itu menyebabkan Nabi. Maka dengan sebab itulah kita jumpa alasan mengapa Saudah ni mari berunding dengan Nabi. Beginilah Rasulullah, kau gia saya ni wui kepada Aisyah. Jadi bukan kerana Saudah tu tua, bukan Saudah kerana gemuk, tak. Maulana Nasri tu dia bahas dulu, Saudah ni bukan orang tua, bukan orang gemuk. Dia comel, orang macam orang biasa jugalah. Jadi tak kiralah Nabi ni jadi tak usik Saudah tu. Jadi tak kena lah, sebab dia ada hak dia. Cuma untuk menenangkan keadaan ni,
Saudah ni sanggup melepaskan hak dia beri kepada isteri Nabi yang lain. Jadi kira-kira jadi macam pak lah. Sebab kalau tak bagi, dia tak ambil giliran dia tu, bahagian dia. Jadi latar belakang tu untuk kita kata Nabi ilah tu tak sesuai dengan kedudukan Nabi sebagai Rasul. Tiba-tiba Nabi buat juga benda jahiliah, sedangkan ilah itu adalah perkara jahiliah. Sebab ilah itu adalah guna nama Allah SWT untuk mengharamkan benda yang halal. Jadi ilah itu selain daripada perkara jahiliah, ia adalah jalan untuk memudaratkan, menzalimi isteri. Jadi hukum mana pun syarak ni tetap melarang daripada sebarang bentuk kezaliman. Maka tu adalah hukum. Jangan buat zalim dari perkara ni, jangan buat zalim dari perkara tu. Dijaga. Sampai Nabi kata pun, wattaqu da'watal mazlum. Jadi kalau Nabi sendiri ilah isteri dia dalam keadaan isteri dia tidak bersalah, jadi tak patutlah, tak patut perbuatan. Jadi ilah ni juga salah satu daripada perkara yang lara, dan orang yang beriman tu dia menjauhi benda-benda yang lara. Di sini bagi ulama yang mengatakan bahawa ada ilah itu, jadi mereka waktu berhikmah lah. Dia kata untuk mendisplaykan isteri kalau dia tidak cara urusan rumah tangga ni. Tapi ini seperti mana yang kita kata, merujuk kepada ayat surah An-Nisa tadi, tak perlu sebenarnya nak ilah, kerana ilah itu tidak ada dalam kaedah yang digunakan oleh Al-Quran bagi membaiki hubungan suami isteri. Adanya nasihat, mengasingkan tempat tidur dan pukul mereka dengan tidak mencederakan. Jadi mengasingkan tempat tidur tu dia tidaklah ilah, bukan ilah. Mengasingkan tempat tidur ni sekadar tidak tidur sekali, bukan kata bersumpah pula, lain tu. Maka dengan sebab itulah ayat-ayat Quran ni kita kena tengok daripada awal lagi, daripada ayat mereka bertanya pada engkau itu tentang haid, barulah kita boleh cari hukum yang lebih munasabah dengan ruh Al-Quran, semangat keadilan yang Quran nak bawa. Kemudian apakah yang perlu dilakukan oleh orang yang ilah itu? Di hujung tu muka surat 97, wajib bagi suami yang telah rujuk itu, maknanya yang telah bersumpah melakukan ilah terhadap isteri dia, untuk dia menebus, mana bayar kafarah, iaitu memberi makan kepada 10 orang miskin, atau memberi pakaian kepada mereka, atau membebaskan hamba jika ada. Jika tidak, maka hendaklah dia berpuasa selama 3 hari. Zalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Kemudian ayat berikut ni ayat tentang tolak, wanita yang ditolak. Cuma itu sebagai satu syarat. Sebagai syarat untuk jadi isteri Nabi ni, maka Nabi Allah Ta'ala arah Nabi buat tawaran perjanjian dengan isteri. Daripada ketika itu, pada kata kita kira Nabi sudah kaya. Nabi sudah kaya, jadi sebagai salah satu cara nak didik isteri dia ni, nak bersama dengan Nabi ni, adakah kerana Allah dan Rasul ataupun kerana kekayaan. Waktu tu keadaan isteri Nabi sudah berubah. Keadaan Nabi sendiri, keluarga Nabi, sahabat-sahabat, sebab kemenangan demi kemenangan dalam peperangan ni menjadikan berharta belaka, kaya belaka sahabat. Kalau susah je pada tahun pertama, tahun kedua hijrah, tahun kedua, tahun ketiga, lepas daripada peperangan Uhud, Ahzab, apa semua, inilah rampasan terhadap tanah-tanah orang Yahudi ni menjadikan kehidupan Nabi itu sudah berubah. Orang kata Nabi miskin itu tidak, hanya tempoh-tempoh tertentu saja. Hak tak berasak dapur tu pada tempoh tertentu saja. Banyak lagi hak riwayat. Masa Ahzab tu pun susah juga, sebab seekor kambing jabir tu makan 1000 orang. Jadi lepas pada tu lah diserang Bani Mustalik, diserang Bani Nadir tu ada kekayaan. Dia tidak semestinya satu ayat tu ada automatik asbabun nuzul. Tapi kalau ahli tafsir memang dia kaitkan dengan masalah nafkah. Tidak. Itu gambaran perawi hak kata. Sebab tengok ayat ni lah. Supaya zakat. Ayat 33 supaya zakat. Ayat 27 menggambarkan kekayaan. Kekayaan maknanya boleh pada Nabi. Jadi hak kuncinya masalah ni, tanah fight diperoleh oleh Nabi, tidak dijadikan sebagai harta pusaka untuk keluarga Nabi lepas daripada Nabi wafat, tapi isteri-isteri Nabi ni mendapat belanja untuk setahun. Ada dah, maknanya dengan gandum pun, dengan dinar, dirham ke, cukup untuk setahun. Jadi bila dapat stok untuk setahun tu, jadi ada lebihan bagi sisi Nabi, maka isteri Nabi ni lah hak suka sedekah. Jadi hak ada sedekah, hak bayar zakat. Jadi bukan masalah minta belanja lebih. Jadi kalau minta belanja lebih tu, jadi seolah-olah
bini Nabi ni macam bini orang malah. Jadi ada lagu ni maknanya untuk menutup mulut-mulut orang munafik yang buat propaganda bahawa Muhammad ni berjuang untuk kepentingan keluarga dia, kepentingan bini dia. Jadi sebab itulah ada perintah daripada Allah Ta'ala untuk memberi kata dua kepada isteri-isteri dia. Nak dunia ke? Nak Allah dan Rasul.